Jom kita kupas apa sebenarnya yang membezakan seorang usahawan sejati dengan peniaga biasa. Fikirkan, pemandu teksi dengan pengasas aplikasi e-hailing. Dua-dua cari makan kan? Tapi siapa usahawan sebenar? Di satu pihak kita ada peniaga, di satu pihak lagi usahawan. Nampak sama tapi sebenarnya sangat berbeza. Peniaga fokus pada bisnes hari ini. Usahawan pula, dia bina empire untuk masa depan. Okey, secara ringkasnya, keusahawanan ni adalah proses cipta sesuatu yang baru dan bernilai. Nampak tak? Proses, inovasi, nilai, semua ni saling berkait untuk hasilkan pertumbuhan yang mantap. Joseph Schumpeter panggil proses ni kemusnahan kreatif. Wah, dramatik betul bunyinya kan? Maksudnya, usahawan bukan setakat mencipta, tapi dia mengganggu pasaran. Dialah pencetus perubahan. Jadi, apa sebenarnya yang ada dalam fikiran seorang usahawan tu? Jom kita tengok. Jadual ni tunjukkan perbezaan ketara. Usahawan ambil risiko untuk jangka panjang, peniaga pula fokus untuk untung jangka pendek. Mereka percaya kejayaan tu datang dari usaha sendiri, bukan nasib. Itulah lokus kawalan dalaman. Impak mereka ni besar tau, bukan setakat pada bisnes, tapi sampai ke peringkat negara. Mereka cipta kerja, bawa inovasi, tingkatkan ekonomi dan akhirnya taraf hidup kita semua jadi lebih baik. Sejarah keusahawanan kat Malaysia ni panjang. Dari zaman Melaka sampailah ke dasar keusahawanan nasional 2030. Contoh paling dekat, Datuk Haji Ramli Mokni. Mula dengan gerai burger je, sekarang dah jadi jenama gergasi. Jadi kesimpulannya mudah. Peniaga cari rezeki untuk hidup. Usahawan pula berusaha membina legasi. Ini membawa kita kepada soalan terakhir yang paling penting. Jadi, apakah legasi anda?